Korang ni mesti ramai yang dah bosan dengan petak. Nak nunggu petak, semua petak kan. Ni ada yang bukan petak. Yang ni yang bukan petak. Dia depan petak. Kat tepi dia melengkung sikit. Saiz ni saiz standard lah, 2x4. Belah sana pula 2x4 tapi curve kan. Tinggi macam biasa, 3 kaki macam unit order dari Wong Bin ni. Dia ada apa orang kata, LED frame, ada juga 3D logo. Dekat belah tepi sana dia ada buat lubang payung kat corner tu, dengan dekat body belah sana dia guna stiker je untuk branding diorang. Side dashboard pun dia ada. Dan yang tak berapa nak petak ni pun masih boleh tutup, simpan, portable. Petak tak petak?